Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafiqah anda dari TV PSS ETO melaporkan buletin sekolah sempena Kejohanan Olahraga Tahunan 2025. Anjuran SK Putrajaya Persi 18-1. Kejohanan ini bertujuan untuk mencungkil bakat murid di dalam bidang olahraga, membina semangat kesukanan, meningkatkan kerjasama berpasukan, membentuk jati diri yang cemerlang dalam persaingan sihat. Pelbagai acara telah dipertandingkan sepanjang KOT kali ke-15 ini. Acara Sukaneka telah dijalankan khusus untuk murid-murid tahap 1 dan acara balapan dan padang untuk murid-murid tahap 2. Sukantara juga telah diadakan bagi memberi peluang semua murid tahap 2 untuk menyumbang markah pada rumah sukan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Pemasar Putrajaya Persi 18-1 kali 15. Kejohanan Olahraga Tahunan kali ke-15 pada hari ini dimulakan dengan perbarisan rumah sukan yang sangat meriah dan kreatif. Setiap rumah sukan tampil dengan tema tersendiri, penuh semangat dan disiplin. Lagu ciptaan tersendiri juga menggambarkan semangat dan identiti setiap pasukan. 25 pingat emas menjadi rebutan pada hari ini. Sedia. Rumah sukan yang manakah bakal menjadi johan keseluruhan pada tahun ini? Sama-sama kita nantikan. Tahniah diucapkan kepada yang mengambil bahagian dan menjayakan kejohanan ini. Kita semua adalah juara kerana kita belajar untuk berusaha, bekerjasama dan menghormati satu sama lain. Saya Syafiqah melaporkan untuk TV PSS ETO. Jumpa lagi di liputan seterusnya. Majulah sukan untuk murid-murid SK Putrajaya Persi 18-1. Dari idea jadi realiti.